Seterusnya ayat yang ketujuh, allati tattali'u ala al-afidah, allati tattali'u ala al-afidah, maksudnya yang naik menjulang ke hati, yang naik menjulang ke hati. Allah Ta'ala kata menjulang ke hati. Hutamah ni neraka yang sangat azab, api yang sangat azab. Bayangkanlah api atas dunia ni hak berapa kali ganda saja. Api hak atas dunia ni pun maknanya sakit dah, panah dah, netuk kena, maknanya hanguh kena, mati kena, jadi arang kita, rumah kita jadi arang, maknanya kereta kita jadi arang, kita pun jadi arang, mati kita kalau kena parok dah. Hutamah al-jahim, al-jahannam masalah, contoh berat lagi lah, besar maknanya azab Allah Ta'ala. Dah atas dunia Tuhan beri belaka dah, Tuhan beri belaka dah atas dunia ni. Kalau Tuhan azab di akhirat pun patut dah. Patut lagu mana? Agama beri dah, agama beri dah, akal beri dah untuk pilih. Tengoklah kalau kau tak nampak, dah kau tak nampak hak mana molek tak molek, hak mana molek tak molek, dah kau tak nampak, tak boleh fikir. Mata pula Tuhan beri, telinga pula Tuhan beri. Fikirlah maknanya hak baik dengan hak buruk. Dah hak baik lagu mana? Beriman kepada Allah, beramal saleh, jaga akhlak, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan maki orang, jangan hina orang, jangan pelekeh orang, jangan gelah huduh-huduh orang, jangan pelekeh hina orang. Ni dah Allah Ta'ala sebut, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji, hina orang, cerca orang, mau orang Islam ke orang kafir. Kalau orang kafir 2 kalilah ia kena, kafir sekali, caci pula sekali. Kalau orang Islam kena sekali dia Islam dah, lepas dah caci pula. Dah warna tak apa. Kena se dengan kena 2, berat kena 2, kena se tak apa. Se tak apa lagu mana, neraka panas. Kita setengah saat tak ambuh, duduk mikir di rumah nak tidur, mikir ni setengah saat mu nak dak. Saya tanya saya, mu nak dak setengah saat? Ambuh. Setengah saat pun tambah. Suku benda, suku saat tambah. Tercakap dengan diri kita, nak tidur renung, aku tak ambuh neraka ya Allah, aku tak ambuh neraka ya Allah. Neraka api halu macam gedebu atas dunia ni, aku tambuh maknanya. Asal baik kita tak apa sehari tak apa. Orang kafir kekal, bahaya orang kafir kekal. Kalau kita orang Islam tak kekal, masuk neraka tu bik mula, la ilaha illallah, ingat sedap. Masuk tu bik mula munok, tambuh. Dah nak mana tambuh. Jadi orang baiklah. Jangan duduk balah main politik, jangan balah main parti, nega ke, berjiran ke, bela lembu ke, bela kambing ke, jangan balah. Berebut hak kita pasal ke, tambuh. Orang kafir selama-lama kita orang Islam tak apa Zaid. Kita orang Islam lepas masuk neraka tu bik mula. Aduh. Pas fikir-fikir aku, setengah saat aku tambuh. Suku saat tambuh dah warna dah roh aku nak jadi baik betul 100% ni. Doa dengan Tuhan, biar Allah kesian kita, sayang kita ni, maknanya nak harap kita ni, kita manusia yang lemah, buat dosa, dak kau ni. Aku dak minum arak, bahang kau ni pula dah. Aku dak berjudi, hina ke Cina hak berjudi, dia kakak Cina di India. Berat kita bahang hak dosa besar pada Cina tu lagi. Dak sedar kita. Dak sedar kadang-kadang.